berapa? Tengok depan, tengok depan. Saya nak share ni lah. Wahai semua insan, tadi berkumandang akhir ramadan. Siap sedia berdesak menyambut raya. Wahai semua insan, berjabat tangan bersama semua. Tak bermaaf pada mereka.
Selamat datang diucapkan buat semua. Kembali sambutan Hari Raya Aidilfitri Peringkat Sekolah Rendah Islam Hidung Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha Encik Siti Sri Amadi bin Zahari, Guru Besar Sekolah Rendah Islam Hidung Hakim. Wan Rosimah binti Simat, Guru Penolong Kanan Pentadbiran. Wan Nusakinah binti Sidi Ahmad, Guru Penolong Kanan Al-Ilman Murid. Cikgu Nurul Aqidah binti Zulkifli, Guru Penolong Kanan Tarbiyah. Encik Firdaus bin Muhammad, Guru Penolong Kanan Kurikulum. Guru-guru dan rakan-rakan murid sekalian. Dahulu tradisi kita tempat rendam pembuka selera, tangan dipulur maafkan kita agar ukhuwah terjalin mesra. Setinggi rasa syukur dipanjatkan kepada Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita berkumpul di hari ini dalam dewan yang sebercantik ini. Sebulan Ramadan kita nikmati, kita beribadah setiap hari. Kini tiba Syawal dilatih, meraihkan Hari Raya Aidilfitri. Bagi memberkati majlis, dijemput Ahmad Iman bin Amini dan Muhammad Ahmad Hamid bin Muhammad Zaidi untuk membacakan ayat suci Al-Quran dari surah Luqman bermula ayat 1 hingga 11. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandungi hikmah. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Iaitu orang-orang yang melaksanakan salat, menunaikan zakat dan mereka meyakini adanya akhirat. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk daripada Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa minan nasi man yastawi lahwal hadisi liyudilla sabilillahi bighairi ilmin. Ulaika lahum adzabun muhin. Di antara golongan manusia ada yang menggunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia daripada jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya oleh-oleh. Mereka itu akan mendapat azab yang pedih. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayni waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan kedua-dua.
maka bergembira dan dia dengan azab yang pedih. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat syurga-syurga yang penuh kenikmatan. خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. Mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. خلق السماوات بغير أمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء وأنبتنا فيها من كل زوج كريم. Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu lihatnya, dan Dia meletakkan gunung ganang di permukaan bumi agar bumi tidak memecah-pecah, dan mengembangbiakkan segala jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala jenis tumbuhan yang baik. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Shadaqallahul azim. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada adik Amira Ibrana, adik Muhammad Anwar Mahdi atas bacaan ayat yang saya bacakan. Majlis seteruskan lagi dengan nyanyian 3 buah lagu. Lagu Negaramu, lagu Negerimu, dan lagu Sekolah. Hadirin semua diminta berdiri.
Semua hadirin dipersilakan duduk. Mereka memakai percakapan, kita bermain harus waspada. Dijemput Puan Amsilah hadir ke hadapan, Hafiz untuk bermula bicara. Dengan ini dipersilakan. Selamat Hari Raya dari semua ucapkan, menikmati hidangan yang kami sediakan. Sila jamu selera dengan bermacam hidangan, bila mana sudah sila janganlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf lahir dan batin kepada semua warga Sri. Okey, pada hari yang bahagia ini, mula-mula sekali saya berharap anda dapat bertenang, ya. Okey. Cikgu nak cakap kalau orang cakap. Cikgu biar cikgu seorang je. Cikgu bilang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Ada gitu tak? Okey. Pertama-tamanya pada hari yang mulia ini, cikgu sebagai wakil ataupun pengarah bahagian aktiviti hari ini, pertama-tamanya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf lahir dan batin, dan diharap kita semua saling memaafkan dan tidak lagi melakukan, memanglah ada nanti kadang-kadang akan dirasuk oleh syaitan untuk melakukan juga perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Tapi ada lagi orang cakap, diharap juga sebenarnya sebulan sebelum berhari raya kita telah
telah muhasabah diri kita untuk menjadi seorang yang sangat baik, sangat soleh, dan masa tu juga diri kita tidak dirasuk oleh gangguan syaitan. Mana pada hari itu kita menjadi seorang yang sangat soleh. Dan hari ini cikgu rasa tak soleh lagi. Itu dah dirasuk semula. Ada lagi cakap? Cikgu Dr. Ruhah cakap ini. Ya, alhamdulillah, bagus. Apa-apa pun yang terbaik ialah kita menyenangkan hati orang lain dan diri sendiri. Ada lagi dok tenang tu, dia cakap-cakap lagi. Apapun tu lah. Apa-apa pun, maaf lahir batin daripada cikgu dan semua cikgu-cikgu kat sini dan anda semua. Okey, apa kata ni kita minta maaf semula. Nak apa je? Okey, cikgu sebut cikgu. Pada hari ini kami memohon maaf zahir dan batin. InsyaAllah. Sehingga seterusnya nanti kami akan melakukan kebaikan dan meninggalkan segala kejahatan. Okey, ikut aku macam cikgu, apa-apa pun semoga kita bersilaturahmi dan meneruskan kegiatan harian kita dengan gembira dan tenang. Okay, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cikgu Amsilah atas ucapan singkatan tadi. Hadirin yang dikasihi sekalian, ketupat dihidang enak rasanya, dihidang pula bersama rendang. Bingkisan kata bingkisan raya, mana guru besar harap didendang. Majlis dengan suka ciptanya menjemput Tuan Guru Besar Sekolah Rendah Islam Ibn Qayyim, Encik Sidi Syukri Afandi bin Zahari, untuk menyampaikan sepatah dua kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak pengurusi majlis, barisan guru penolong kanan, guru-guru, ustaz-ustaz dan pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah, Allah sambunglah. Sekali lagi. Ucaplah alhamdulillah. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Muhammad ya Rasulullah, salawat ke atas Nabi. Muhammad ya Rasulullah,
asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari raya di bumi Malaysia, baju baru berwarna ceria. Keluarga berkumpul tidak sia-sia, maaf dipinta di pagi raya. Alhamdulillah. Pertama, nombor 1 dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan segala rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini, hari yang telah kita nanti-nantikan. Sebelum Ramadan lagi kita dah tanya, bila sambung raya kat sekolah? Bila sambung raya kat sekolah? Nak datang sekolah pakai baju cantik-cantik, nak makan juadah yang enak-enak. Sebelum raya lagi kita dah bertanya. Dan Alhamdulillah anak-anak, Allah telah izinkan kita untuk bersama-sama hadir ke sekolah pada hari ini. Dan saya ucapkan tahniah kerana anak-anak berjaya hadir ke sekolah pada hari ini. Satu tepukan untuk diri masing-masing. Alhamdulillah anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, bulan Syawal adalah bulan selepas bulan Ramadan. Kenapa Allah mengharamkan kita untuk berpuasa pada 1 Syawal? Ya, sebagai tanda kemenangan pada kita setelah kita berpuasa, berusaha sedaya upaya menahan mulut kita, menahan perut kita, menahan mata kita daripada buat benda-benda yang Allah murka, buat benda-benda yang Allah marah. Selama sebulan anak-anak, kita kekang nafsu kita, kita jaga nafsu kita selama sebulan yang lalu. Alhamdulillah, Allah bagi peluang pada kita untuk merasai kemeriahan Syawal. Sampai hari ini di corong-corong radio masih berkumandang lagu raya, masih didengarkan lagi lagu raya sehingga hari ini. Walaupun hari ini dah masuk berapa Syawal? Hari ini dah masuk 18 Syawal. Okey? Tapi seagak sedih. Sedih sebab apa anak-anak? Tadi apabila Cikgu Firdaus, Ustaz Ali panggil pelajar-pelajar, murid-murid masuk dalam dewan, saya tengok di meja, dekat kerusi bawah kanopi, banyak sampah-sampah yang ditinggalkan. Itu sedih yang nombor 1. Sedih lagi nombor 2, apabila pinggan-pinggan yang ditinggalkan itu masih ada makanan. Bahkan bukan plastik, bukan plastik mafik, tapi kek yang ditinggalkan separuh ada kesan digital. Anak-anak, dalam Al-Quran tidak ada satu sifat pun yang Allah samakan dengan adik-beradik syaitan, kecuali orang yang membazir. Allah kata dalam Al-Quran, innal mubadzirina kanu ikhwanus syayatin. Mereka-mereka yang membazir anak-anak merupakan adik-beradik pada syaitan. Jadi seharapkan lepas ni anak-anak kita akan keluar lagi sekali. Saya tengok sate dah sampai, laksa Penang dah sampai, kambing golek sedang digolek di atas tempat dia. Apa lagi? Lemak pun dah sampai, nasi biryani telah dihidangkan, kuih batch kedua dah sampai. Jadi anak-anak, lepas ni masa Allah nak beratur ambil makanan, jangan ikut nafsu. Makan ikut keperluan awak. Kalau rasa perut tu saiz S, ambil pinggan saiz S. Kalau rasa perut saiz XL, ambil S pun tak apa, tak payah ambil XL. Makanan banyak kan, kita memang nak rasa belaka. Jadi berpada-pada. Kalau boleh lepas ni anak-anak, untuk makan yang kedua, saya minta tolong pinggan, cawan,
Okey, letaklah kat tempat dia. Okey, dan saya ambil kesempatan pada hari ini saya mewakili semua guru dan kaki tangan Sekolah Rendah Islam Ibn Qayyim mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Salam Eid Mubarak, maaf zahir dan batin buat semua anak-anak, buat semua murid Sekolah Rendah Islam Ibn Qayyim yang hadir pada hari ini. Dan balik nanti sampaikan ucapan terima kasih daripada saya guru-guru atas sumbangan makanan yang telah mak ayah, tok toki ke tok wang ke sumbangkan untuk raya pada kali ini. Dan alhamdulillah ada rezeki, banyak rezeki hari ini. Kita sama-sama makan yang bersama. Okey? Dan yang terakhir daripada saya anak-anak, di samping kemeriahan kita menyambut Syawal di Malaysia, jangan kita lupa anak-anak saudara mara kita di Palestin sana. Okey, diceritakan pada 1 Syawal yang lalu, di sana hanya ada solat raya saja. Tidak ada juadah hari raya, tidak ada open house. Haus pun dah tak ada, haus pun dah hancur. Mereka hanya serahkan diri mereka pada Allah sahaja anak-anak. Jadi jangan kita lupa di sebalik makanan yang kita makan, terima kasih ya Allah bagi aku rezeki. Terima kasih ya Allah, Allah ingat lagi pada kita. Jangan lupa untuk doakan saudara-saudara kita di sana. Okey, agar mereka sentiasa diberi kekuatan oleh Allah untuk menempuh cabaran dan ujian hidup ini insya-Allah. Okey? Jadi anak-anak selamat lepas ni lah kan, lepas habis majlis nanti selamat menjelang selera. Saya ucapkan sekali lagi, saya ingatkan anak, makanan yang awak ambil, pinggan yang awak gunakan, gelas yang awak gunakan, itu tanggungjawab masing-masing. Jangan letak merata-rata. Kalau tak habis, offer pada kawan dulu. Jangan terus buang saja. Kita bersyukur anak-anak, bangun pagi tadi dah payah pun nak kena fikir mana nak cari makanan hari ni, kat mana lah hari ni ada rezeki ke tak. Dah ya, bangun tidur pergi dapur, dah siap jualan makanan mak ayah awak sediakan. Okey, jadi marilah sama-sama kita jadi hamba yang bersyukur pada Allah. Dan saya ambil kesempatan ucapkan segala penghargaan kepada semua guru kaki tangan atas penganjuran program kita pada kali ini sambutan Hari Raya Sri. Terima kasih pada semua guru. Saya ucapkan cikgu-cikgu awak semalam pukul 11.30 baru balik. Awak tidur. Cikgu-cikgu awak 11.30 malam baru balik. Nak siap ke petang, nak siap ke jamuan, nak gantung level-level tu 11.30 baru balik semalam. Okey, jadi tolonglah cikgu-cikgu awak hari ini dengan janganlah buat sampah banyak sangat. Okey, dan nikmatilah juadah yang telah disediakan dengan cermat. Okey, itu saja daripada ucapan daripada saya. Apa yang baik datang daripada Allah, apa yang buruk datang daripada Tuhan saya sendiri. Hakikatnya semuanya daripada Allah. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita silakan ketua pelajar saudara Abdullah Hamid Ahmad Ahmad untuk tampil
menghibur hati. Seterusnya, majlis menjemput murid-murid tahun 3 dan 4 untuk membuat persembahan.
awal kita bergembira di sini, tapi mereka masih berlumuran darah lagi dan lagi. Tidak mampu menyumbang? Tidak mengapa. Marilah kita guna satu-satunya senjata yang kita ada. Apa itu, kawan-kawan?
tingkap, dinding, informasi kelas, jadual kelas, jadual tugasan. Okey, jadi untuk tema raya dulu cikgu cakap. Untuk tahap 1, markah yang paling tinggi dapat 9 daripada 10 mata. Okey, ini untuk tahap 1. Dan untuk tahap 1 ada 2 kelas yang dapat 8 daripada 10 mata untuk tema raya. Jadi sangat senang. Ada 8 2 kelas, ada 9. Untuk tahap 2, lagilah. 9.5 per 10 paling tinggi. Dan untuk tahap 2 ada 9 mata, 3 kelas tahap 2 8 mata. Saya tengok pun sangat kira-kira turun lah. Jadi markah ni bukan cikgu seorang cikgu dan barisan pengurusan yang lain dan juga beberapa orang guru yang bukan guru kelas. Jangan kata saya seorang bukan saya seorang. Guru pengurusan sekolah dan juga beberapa orang guru bukan guru kelas. Okey. Untuk makluman semua, kita bagi hadiah untuk tempat pertama, tempat kedua dan tempat ketiga. Bagi semua tahap. Tak ada Johan saja, tak ada Okey, sebelum tu saya jemput Sesidik Syukri Afandi bin Zahari diiringi oleh Ustaz Muhammad Fahim Khair bin Azman untuk naik ke pentas bagi sesi penyampaian hadiah. Okey, cikgu umumkan untuk tahap 1 dulu Tempat ketiga tahap 1 dengan mata keseluruhan 88 daripada 110 mata dimenangi oleh kelas Tiga Bilal Ibn Rabah. Silakan ketua kelas dan guru kelas untuk naik ke pentas. Okey, untuk tempat ketiga dapat wang bernilai RM50 untuk kelas tersebut. Tahniah kepada guru kelas yang bertemu selonga tak balik malam hias kelas.
persembahan murid menyusul pula. Dengan ini, dipersilakan murid-murid tahun 5 dan 6 untuk tampil membuat persembahan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tahun 5 dan 6. Kami akan mempersembahkan sebuah lagu. Di
One, two, three. From the river, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Kempunan kuih raya siang air akhirnya. Lemang nasi impit ada di eceran ayam. Hilangkan dahaga bersama Haris dan Aisyah.